Halo, Assalamualaikum. Okey, mula-mula tuan akan dapat ni kan. Tuan akan dapat download ni, tekan ni. Okey, sekarang ni dekat sini, template measurement. Katakanlah kita nak download ni, kita klik sini. Okey, dekat komputer lagi senang. Okey, dekat sini, ini ada tulis, download. Jadi tuan download je. Download. Okey, nampak. Dia prepare zipping download lah. Okey. Tunggu sekejap. Lepas tu tunggu sekejap, nanti lepas dah tu nanti dia akan tanya dekat nak download dekat mana. Okey. Okey, ni dia keluar kat atas. Dia keluar kat sini. Jadi tuan tengok file ni kat mana sekarang. Dekat downloadable apa? Download punya apa? Kawasan ni. Jadi nak mudah, tuan pergi sini, tuan turun bawah lagi, buat satu folder, katakanlah folder apa-apalah. New folder, ni saya buat contoh ni, new folder ni kan. Jadi, saya ambil sini, taruh dekat sini. Lepas tu saya masuk ke dalam new folder ni. Okey, dapat satu. Tunggu sekejap dia tu, dia transfer. Okey, dah siap. Okey, kita pula pergi sekali lagi, dekat tuan punya tadi, BQ pula. Tekan sini, kau buka sini, ambil ni je. Sebab dia akan download semua ni. Okey, lepas tu download tekan. Okay, tunggu dia download semua sekali. Nanti dia keluar kat atas ni lah. Ataupun tuan dia akan tanya. Biasanya kalau ada setengah komputer tu dia akan tanya nak letak dekat mana. Pulanglah pada tuan sekejap Okay. Okey, dah habis. Jadi tuan tengok ni tekan ni file ni ada kat mana? Kat kawasan download. Okey. Jadi tuan taruh tepi ni dulu. Reducekan ni. Taruh sini. Okey. Okey. Jadi file ni tutup ini, transfer ke new folder ni. Jadi tuan buka new folder ni, ada dua file lah. Okey, sekarang katalah kita nak letak dalam ni. Pulanglah kalau tuan nak buat folder asing-asing sini pun boleh, bonus kat sini pun boleh. Pulanglah. Macam ni saya tekan ni, right click. Tengok saya ada webinar ni, lepas tu extract here. Tu dia keluar. Lepas tu buat satu lagi. Bonus pula. Lepas tu buat extract here. Tu dia keluar. Jadi tuan tekan dalam ni. Ni template measurement structure. Dia keluar ni. Jadi start lah. Boleh ambil lukisan, boleh start lah. Measurement. Ukur masuk. Air manggri. Window. Internal floor. Complete ni sebenarnya tuan-tuan. Okay. Lepas tu first lagi measurement structure. Ni structure sajalah. Pile cap, pad fitting, ground beam. Boleh main-main dengan ni. Semua ni ada formula lah. Kalau nak masuk formula, jangan lupa tekan ni, enable editing ni. Nanti nak masuk figure pun tak boleh. Okey? Okey, tu dua, tu senang. Lepas tu, kita nak buka file ni. Buka file ni pula. Template BQ ni. Ni banyak lah. Preliminary, block A, block B, block D, surau, kantin, semua ada sini. Okey. Faham tak? Agak faham lah, cik. Okey. Assalamualaikum.